Tuan-puan, beli emas dekat Public Gold ni simple saja. Tuan-puan tekan butang top up. Okay. Tuan-puan sekarang juga pergi dekat apps type Public Gold. Okay. Nanti dia akan keluar apps macam ni. Public Gold warna putih merah macam tu. Tuan-puan tekan. Okay. Nanti dekat sini tuan-puan untuk awal-awal dia akan kosong tau. Dia akan kosong. Jadi bila tuan-puan top up, tekan top up, okay, pilih gold jangan pilih yang bawah. Bawah tu silver. Kita utamakan gold dulu. Kalau tuan-puan punya emas sudah ada 100 gram ke atas, bolehlah mau berjinak-jinak simpan silver pula, perak. Tapi sebelum tu fokus emas dulu, okay. So tekan gold, tuan-puan pilih FPX payment. Okay. Harga hari ni murah pun dia nak 497, dia jatuh sikit. Jadi kalau compare dengan harga tertinggi, beza RM36 per gram. Siapa-siapa yang ada duit lebih sikit boleh beli item-item besar tuan-puan. 50 gram ni pada tahun 2018 saya beli harga dia 9,540. Hari ni harga 50 gram tuan-puan selepas 7 tahun. Cuba teka berapa tuan-puan? 24,000. Beza berapa tu? 15,000 perbezaan dia lebih kurang. Siapa rasa banyak? Komen wow. Apa yang saya kena buat? Tak payah buat apa-apa. Beli, peram, simpan saja.